Hello guys, assalamualaikum, morning. Welcome to Fatimah Dia channel. So today I nak bawa ibu pergi adalah urusan keluarga sikit. So kita pergi ambil ibu. Wow. Cepat-cepat, diorang semua dah ada kat sana. Dia starting 9:30. Starting 9:30. Okay. Let's go, let's go. Tadi dah pagi-pagi dah siap dah. Oh, abang siap. Pukul 7:30 baru bagi tahu adik. Oh, ya ke? Mana tak cakap tahu dia. Sister. Suruh ambil. 9:30 now 10:15. Now 10:15. I ready 7:30, you know? I get ready. Ibu ready 7:30. Adik tahu kena ambil ibu 7:30. Dia baru tahu ambil 7:30. Okay, ladies. Dia dah naik. Kita tetap hadir juga. Yelah, tanda hadir pergi ke sana pun nak pergi ke kapet pula. Ya, kapet. Tengoklah apa benda tu. Salah ni. Namanya barang-barang antik kan? Ni bukan barang antik pun. Kalau orang Tapi itulah one man's trash is one man's treasure. Kalau bawang buang dah buang. Jadi ada orang Ni apa? Site visit dia? Tapi itu bukan kapet. Itu macam getah lah kita nak. Hah? Pandang juga. Tapi nanti rumah kita tak ada rumput. Tanam. Apa? Itu orang nak tanam. kapit surau. Bolehlah letak kat bilik. Tapi kapet surau ni macam ni apa boleh orang-orang apa boleh pakai? Dia patut dia kena hantar kat surau-surau. Kita boleh ambil letak kat rumah kita ni. Memang nak, aku tidak nak kena beli lagi. Makcik ni dia misi lain. Salah. Saya tak tahu lah guys. Sepatutnya nak pergi tengok urusan tanah. Jadi urusan kapet dah ni. Boleh ni ambil abang nak ni. Kenapa guna nama abang? Abang tak ada sebut apa-apa. Ni pun nak letak buayan tu dekat atas ni. Ini Sebab budak-budak nak main. Ini tak ada nampak masjid sangat. Boleh ambil ni letak kat buayan. Dia budak-budak buayan tak pun nak keluar kan. Letak kat depan sikit biar budak-budak main buayan ni. She's otak sentiasa otaknya sentiasa tu. Ni adalah sampah. So cik komen. Saya tak boleh komen. Dia kalau nak, dia nak. Panas. Bila nak berurut? Tengok. Ayo. Kena tunggu semua tak ada baru betul-betul. Kosong betul-betul. Dulu ada pokok ni. Tak pokok. Pondok mana ni? Ini depan. Yang jalan mana? Longkang mana? Longkang kat depan. Bujur tak basah. Masih jalan lama. Oh. Tadi kita pergi tengok lah dia punya laluan tu macam ni. Kita punya road dari Bandar pandangan Rafiq. Ni jalan jambatan depan ni. Sakit perut pula aku ni. Jalan jambatan tanah kita yang bentuk ni. Yang 3 segi macam ni kan. Jadi yang depan ni yang dah ditambak ni tanah Arif, tanah Rafiqah depan ni dengan kaedah punya. Siapa tambak dia tambak? Kira dah tambah. Dia kontra lah. Dia kontra. Sekejap tanya. Tak tahu apa perbincangan wajur ni dengan dia lah. Oh ni buat jual ambil kat ni kan? Dia macam nak sewa apa entah projek dia tak tahulah. Macam tu. Kita pergi dulu kat Cili Padi. Saya semalam masuk batu tu. Dia orang tak. Yang ni boleh ambil lah. Apa-apa nak ambil. Batu jangan ambil lah. Batu boleh ambil. Kau nak kena dah tu. Dia ada bekas. Dia nak ambil kapet pula bawa balik. Aduh, salah ni. Jom lah, saya baik kapet surau. So jom lah kita ambil kapet tu. Letak dalam kereta, tak tahu lah macam nak letak. Tolonglah jangan ambil banyak-banyak. Ambil yang perlu je. Puan Sabaria. Saya cakap yang awal-awal naik. So tak ada siapa nak angkat dia turun nanti. Kapet tu, bukan saya. Sekejap, jom kita ambil. Kita alih kereta pergi kat sana kejap.
Belakang ni ada saya punya barang. Itulah tu. Sampai rumah pelan-pelan. Lepas ni saya nasihatkan awak, lepas ni terus bawa balik. Risau saya. Kalau lagi banyak tempat nak ngangkut dia. Ya tu. Ni apa? Dah lah Bu, jangan banyak-banyak Bu. Tak, kapek ambil satu dia dah dulu. Apa ambil tu elok? Itulah kat dalam tu lah. Tak. Dia tengah justify. Yang penting jangan ada semak. Dah. Oh, saya faham. Awak nak letak dekat rumput-rumput supaya tak naik dekat luar. Tanam sayur. Ulam-ulam tu, tak adalah kiri kanan dia naik. Faham? Tapi ni ke awak? Tukar kereta je awak. Tak muat. Buat apa dah ambil? Nak lipatkan tu. Nak buat alat lapik kaki. Yang mana ni? Ini. Dah salah. Okay guys. Tak tahu nak buat apa. Boleh tutup ni? Boleh kot. Macam mana ni? Jom. Ada order air. Jom. Cili padi. Okey. Dah masuk. Terima kasih atas pemilikan lambakan. Macam dia orang lapik. Ni sebenarnya nak buat apa? Untuk apa? Lapik kat depan tu sikit. Biar budak-budak boleh main. Jangan sampai cepat sangat apa tu kumpul tu naik. Asyik upah bangla tak ada duit. Baik. Aku tidak Kita ingat sambung akan makan. Berpeluh buat lawatan. Tu paling lawatan lah. Lawatan khusus untuk pemilikan harta arwah Rajiah binti Haji Ahmad. Dengan itu kami dengan reda hati melakukan sesuatu yang terbaik. Janganlah untuk letak arwah. Dia bergoyang. Untuk arwah. Jauh sikit. Nampak Kami ni tak? Ibu kena pastikan muka ibu kan. Adik ajar ibu record. Muka ibu mesti dalam petak yang tengah ni. Oh, mana aku petak pun tak nampak. Nampak Mata tak dia ada macam grid? ini, petak pun tak nampak. Pastikan muka ibu dalam grid tengah ni. So Dia fokus ibu, lah. bukan fokus saja. Dalam kamera tu muka ibu center. Oh. Dia ada titik dia. Tu sebab ada grid. Grid tu bukan saja-saja. Gerik tu yang mana tu? Yang ada petak ni, nampak tak ada petak 9 tu? Ada yang garisan halus tu. Dek, kau jangan tak tahu aku petak pun tak nampak. Ibu pakailah Aku tak nampak apa. Kau cakaplah 10 kali petak pun aku tak nampak petak tu di mana. Masalahnya. Ini payah ni. Rabun dari lahir. Terima kasih kepada orang yang dah memberi jalan separuh. Separuh lagi kita kena kongsilah ramai-ramai untuk mendapatkan ni jalan, memudahkan urusan orang lain. Moga urusan kita juga dipermudahkan dan Jangan rezeki letak kita cover kot, dia bergoyang. rezeki kita bertambah insya-Allah. So rezeki boleh tak anak-anak. beritahu saya? Okey, record adik. Boleh tak beritahu saya? Jangan perut atas sikit. Boleh tak atas? Boleh tak bagi tahu saya apa function benda-benda kat belakang ni? Fungsi di mana letaknya, keperluan ataupun kehendak. Sila. Memandangkan Kenapa? saya buat Ikut ibu dah. Okey, jawab. memandangkan saya ni usahawan penyemai pokok. So saya ambil benda ni untuk buat lapik lah kepada pokok-pokok yang kita tanam tu supaya mengurangkan rumput naik cepat. Mengurangkan ke melambatkan? Melambatkan boleh, mengurangkan pun boleh, atau tak ada langsung pun boleh kalau dia berfungsi betul. So kita ingat kalau kita dah buat semaian tu, cantiklah nampak semaian tu. Tak ada nampak bersama dengan rumput. Ya. Lagi satu dia macam span-span sikit, dia menyerap air. Dalam serapan tu juga boleh digunakan untuk sekiranya kita kelewatan menyiram pokok, adalah dia punya apa? Orang kata penyimpanan sementara nak dapat air yang lain. Gitu. Berfungsi sangat
kepada orang yang boleh menggunakan lah. Yang tak berguna tu memang dia pandang tak guna lah, dia buang lah macam tu je. So kalau boleh bawah dia tu letak kapet, lepas tu letak dia tu. Alah cantik. Cili padi, cili mat, cili semua segala cili lah. Cili padi. Cili apa lagi ada? Mana parkingnya? Oh tu dah sampai dah cili padi. Mana parkingnya? Ni kita sampai kat kedai cili padi. Nak berbincang restoran cili padi. Ni apa lagi? Big Tasty. Big tasty. Nama tu kan tak ada. Alhamdulillah. Boleh parking. Macam mana? Macam ni. Selanting betul lah. Ngam-ngam masuk. Alah, Alhamdulillah parking settle. So kita boleh makan cili padi. Kalau siapa banyak cakap tu kita cilikan je. Nah, banyak sangat cakap. Nah, baik. Jom. Bye-bye. Bye. Jom kita makan. Alah. Ni anak siapa ni? Kenapa kat sini? Cik nak makan ke? Saya tengah tunggu ni, saya punya boyfriend. Oh, yelah. Buat decision apa. Saya tunggu yang itu satu yang pergi toilet tu buat apa? Kena time out ke? Kejap. Ibu. Macam kena time out je. Dia cakap dengan aku dah. Makan sini kanan dulu. Dia tengah mengecat rumah. Dia cari spare part. Dia dah jadi suri Ni rumah. makan rojak ke apa ni baby seorang ni? Okay korang, thank you for watching I punya video vlog daripada pagi tadi dengan ibu. Macam-macam ragam ibu kan. So I dah sampai kat rumah ibu. Barang-barang pun telah dikeluarkan. Selamat. Kereta pun okey je. Tak ada sipah-sipah apa sangat. So yeah, kalau korang suka video ni, korang suka telatah ibu, suka more like cat and dog between me and my mom, korang boleh komen. Jangan lupa like, share and jangan lupa subscribe please, so korang boleh dapat notification kalau I buat video yang lagi-lagi menarik lepas ni tu. Thank you. Bye. Assalamualaikum.